Di setiap sudut ilmu, amanah adalah kunci. Tapi, bila amanah diuji, adakah kita mampu menolak rasuah walau sekecil mana? Korang nak tahu tak, minggu depan ada pertandingan pusat sumber contoh. Kalau kita menang, besar hadiah yang kita dapat tahu. Amy. Amy. Amy, aku ada idea. Kalau nak menang, kita bagilah pinjam tablet sekolah. Macam tadi terima kasih. Tanda terima kasih atau tanda sogokan, Hana? Saya nak bagi idea je. Tu pun tak boleh. Rasuah tak semestinya wang ringgit. Kadang ia bermula dengan niat yang salah. Hana, hadiah untuk juri tanpa kebenaran tu boleh jadi rasuah tau. Alah, kecil je, bukan sogok pun. Menang sebab jujur lagi manis daripada menang sebab tipu. Tapi betul juga apa yang diorang cakap. Kalau menang sebab rasuah ni macam tak bermaruah. Hai semua, saya sedang menyiapkan video pusat sumber sekolah. Biar kalah, asal tak hilang maruah. Mulai hari ini, saya pilih judo. Bila ilmu digabung dengan integriti, itu baru wira sebenar. Buku mengajar ilmu, tapi amanah mengajar hati. Cegah rasuah, selamatkan masa depan. Kami wira anti rasuah.